Anda setuju tak kalau saya cakap yang sebenarnya tim marketing anda sebenarnya boleh berjalan sendiri tanpa anda perlu pantau setiap hari? Sebenarnya ramai founder ingat kalau mereka kena sentiasa ada untuk pastikan tim marketing tu jalan, kena luluskan setiap design, kena bagi idea, kena review konten satu-satu. So, bila tak ada, semua menjadi sangat slow. So, ya, kita boleh buat macam ni sebenarnya. Tapi lama-lama, kita sendiri yang akan jadi terikat. Tak boleh nak cuti, tak boleh nak tinggal tim, tak boleh nak plan the bigger picture sebab sibuk jadi one minute manager. Saya pernah urus lebih 100 staff marketing dan saya sendiri pun pernah jadi bottleneck dalam bisnes saya sendiri sampailah saya melihat bahawa kepentingan untuk adanya sistem yang dapat mengubah segala-galanya. So, sistem ni saya namakan dia sebagai Founder Freedom Model. Bila anda install sistem ini dalam bisnes, tim akan tahu siapa buat apa, bila nak deliver, apa result yang perlu diukur. So, bila tim jalan sendiri, anda pun boleh fokus dengan peranan sebenar anda iaitu sebagai Chief Executive Officer, bukan lagi Chief Everything Officer. Anda boleh have a rest, get a quality time dengan family, boleh cuti, boleh planning and boleh juga scale company. Tak perlu lagi nak kena approve semua benda. Ada benda jugalah yang anda kena approve tapi dah makin banyak berkurang. Tak perlu lagi dah tanya dah siap ke belum setiap hari. So, kalau anda nak tahu macam mana nak solidkan sistem marketing tim anda, saya ada sediakan satu video training percuma sahaja. Klik link di bawah dan tonton sekarang dan tak lama pun, tak sampai 20 minit pun. So, bila marketing tim anda boleh bergerak sendiri, percayalah baru anda boleh betul-betul menjadi seorang founder yang sebenar. Bukan lagi tukang semak konten 24 jam, tukang semak ads dan apa-apa jenis tukang lagi lah. Klik link yang ada untuk akses training percuma itu sekarang, klik sekarang.